Biar betik. Wujudnya spesies biawak yang hidup di lautan, iguana laut bukan sekadar biawak biasa. Ia adalah Godzilla sebenar. Hanya ditemukan di Kepulauan Galapagos, iguana laut adalah satu-satunya spesies iguana yang boleh menyelam ke dalam laut. Dalam satu nafas, iguana laut boleh menyelam sedalam 30 meter. Makanan kegemaran mereka ialah alga hijau dan alga merah. Namun untuk makan, iguana laut hanya akan berada di dalam air selama beberapa minit sahaja. Ini kerana iguana laut haiwan berdarah sejuk. Jadi ia berisiko untuk kejang dan lemah dalam air jika tidak bergerak. Disebabkan inilah mereka berjemur di atas batu untuk memanaskan badan mereka kembali. Tapi yang lebih menarik, iguana laut bersin untuk mengeluarkan garam berlebihan dari tubuh mereka. Jadi kalau nampak iguana laut sedang berjemur, jangan pandai-pandai bersapa, nanti kena stempel ke muka. Kejap, macam nak bersin? Sorry, silap exit. Adakah anda rasa haiwan ini menakjubkan? Kongsikan pendapat anda di ruang komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.